Today is World Prematurity Day. Bila baby lahir awal, ramai parents rasa takut, salahkan diri, takut tengok baby dengan mesin dan monitor. You are not alone. Saya jumpa ramai tiny warriors di NICU. Ibu ayah belajar kira pernafasan, kira mililiter susu, tunggu berat naik sikit demi sikit. Preterm bermaksud lahir sebelum 37 minggu. Banyak cabaran handle baby pramatang ni, termasuk risau dengan suhu badan yang tak menentu, feeding yang tak menentu dan risiko jangkitan. Kita ada 3 intervensi yang paling membantu mengikut kajian klinikal dan amalan di NICU. 1. Kangaroo care boleh membantu stabilkan suhu badan dan degupan jantung baby. 2. Susu ibu melindungi dari jangkitan usus. 3. Kebersihan tangan sangat penting untuk elak kuman. Di rumah, guna corrected age untuk nilai perkembangan. Kira dari due date, bukan dari tarikh lahir, ikut temujanji vaksin dan saringan mata serta pendengaran. Baby akan sentiasa lemah itu mitos. Dengan sokongan yang betul, ramai kanak-kanak pramatang membesar aktif dan sihat. Parents, you are doing enough. Drop a purple heart untuk semua NICU warriors.